lama yang kita berjiran ni saja, aku rasa macam nak tanya yang tu kat hang. Hang jangan tersinggung lah, jangan tersinggung. Dia tak singgung kita jiran baik. Adakah hang semayang tiap-tiap hari? Mau dia tanya macam tu. Berani tak kita tanya jiran kita macam tu? Takut Ustaz lagi dia marah, cakap habis saya Ustaz kena pindah. Dia kata, kau tahu tak, kami ni, suami isteri ni, tak ada kerja lain. Lama dah. Buka meja, berniaga pasar malam. Kan? Tahulah, yang tu tahulah. Kan? Tahu. Dah lah kalau kau tahu, jadi cuba kau bayangkan, kan? Kerja macam kami ni. Bila masa kami nak semayang? Bila masa kami nak semayang? Okey, macam ni kak. Okay, subuh kan, subuh. Subuh ni kami memang tak dan. Memang kami tak dan. Pasal apa? Pasal tidur sayur. Wih, dia jawab macam tu. Jadi tidur lambat. Bila tidur lambat, ingat senang kan nak mangkit awal. Mangkit cerah, habis dah subuh. Surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 8 perkara. Saya baca, tuan-tuan kira. Ada 8 perkara. Yang ni 8 ni, jangan terlalu kasih melebihi kasih kita kepada Allah, Rasul, perjuangan Islam. 3 ni, tak depan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Apa arti dia? Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika bapa-bapa kamu, masuk situ bapa-bapa, ibu-ibu ke atas lah, kan? Dan anak pinak kamu dan saudara mara kamu dan pasangan kamu, azwajukum, pasangan. Maksudnya apa dah? Suami terhadap isteri dia atau isteri terhadap suami dia. Wa ashiratukum, iaitu keluarga kamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu milik. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang, takuti, merosot. Jadi sebab itu dia menego sungguh-sungguh. Bagus, menega sungguh-sungguh. Tapi sampai tak semayang, jangan. Kan? Menega sungguh-sungguh lah Ustaz. Ni sumber rezeki dalam perniagaan. Orang tak sembang yang tu. Sampai hang lupa Allah ni pasal apa. Mana zuhur, mana asar. Dia kata Ustaz, kalau Ustaz menega macam saya, confirm Ustaz pun tuang. Fish, apa ni? Dan memang kita jumpa pun. Ni, yang saya sebut tak zat tu. Dia punya menega pasal malam 5 waktu tak semayang. Memang jumpa. Kan? Satu kakak ni, dia mengaji dalam kuliah muslimat saya. Satu kakak ni, dia bagi tahu Ustaz, jiran saya Ustaz. Kan? Tak tahulah macam mana tiba-tiba hati saya tergerak nak sembang dengan dia hari tu. Lepas tu saya bila beranikan buka mulut, tapi rasa macam berani hari tu tak tahu. Kan? Lama duk jiran dengan jiran dia tu, tak apalah, jiran punya pasal, dia punya pasal. Kan? Keluar masuk rumah sendiri, ada waktu-waktu ziarah, jiran pun main ziarah dia, nak sembang tentang apa semayang ke tak semayang, tiba-tiba hari ni terkeluar. Kan? Dia jadi berani nak sembang benda tu, tak tahu dah sepak. Dia tanyalah, nak tanya betul-betul lah hang ni. Dia ni tua sikit pada kawan tu. Nak tanya hang sikit.
lama yang kita berjiran ni saja, aku rasa macam nak tanya yang tu kat hang. Hang jangan tersinggung lah, jangan tersinggung. Dia kata tak singgung lah, kita jiran baik. Adakah hang semayang tiap-tiap hari? Mau dia tanya macam tu. Berani tak kita tanya jiran kita macam tu? Takut Ustaz lagi dia marah, cakap habis saya Ustaz kena pindah. Dia kata, kau tahu tak, kami ni, suami isteri ni, tak ada kerja lain. Lama dah. Buka meja, berniaga pasar malam. Kan? Tahulah, yang tu tahulah. Kan? Tahu. Dah lah kalau kau tahu, jadi cuba kau bayangkan, kan? Kerja macam kami ni. Bila masa kami nak semayang? Bila masa kami nak semayang? Okey, macam ni kak. Okay, subuh kan, subuh. Subuh ni kami memang tak dan. Memang kami tak dan. Pasal apa? Pasal tidur sayur. Wih, dia jawab macam tu. Jadi tidur lambat. Bila tidur lambat, ingat senang kan nak mangkit awal. Mangkit cerah, habis dah subuh. Lepas tu Zuhur. Ni, kak tu bagi tahu kat saya dalam satu kuliah tentang masalah jiran dia. Zuhur ni, saya dengan suami saya sebab apa? Sebab bukan buka satu meja. Kan? Lepas tu pergi market. Masa Zuhur tu kami duduk kat market. Beli apa semua. Ya Allah. Bukan satu tempat lain pula. Kalau tak ada sini, pergi ke tempat lain pula. Kan? Ni nak layan pelanggan ni. Kemudian tak apalah balik. Siap-siap apa semua. Pergilah. Awal sikit lah kami atok meja apa semua. Ambil ke tidak. Kami punya lori agak besar sikit. Tak boleh masuk kalau lambat. Kan? Mereka blok dah. Kan? Nak ambil tempat tu. Kat tengah sikit mereka punya tempat dia. Dia jawab macam tu. Lepas tu bila asal, kau faham dah, bukan buka lepas asal, buka sebelum. 3:30 macam tu dah buka meja dah, bukan saya, semua pakat macam tu dah. Orang berniaga pasar malam faham lah. Dia kata kat kau tu. Lepas tu dah asal, faham lah asal duduk kat situ. Lepas tu maghrib orang duduk timpa mai, nak pergi mana? Dia tak payah berniaga lah, masa orang duduk mai. Kalau nak ni 1000 daya. Cara jawab tu memang tak mau semayang. Giliang lah kalau kita fikir kan. Giliang lah bini hang. Okey. Hang tunggu laki hang pergi semayang dulu. Kalau surau ada dekat tu ataupun masjid. Ada dekat tu. Kalau tak ada pun. Bawa sejadah hampak. Kan? Dah duit banyak berniaga ni duit banyak. Belilah. Kan? Alat nak tengok. Kompas nak tengok. Arah kiblat. Minta faham sampai macam tu. Semayanglah tepi tu. Bumi Allah Ta'ala ni boleh kita semayang. Dia tak serupa macam umat yang terdahulu. Mesti semayang kat masjid. Asal tempat tu tidak najis, hampak semayang. Dia begitu. Jadi dia kata maghrib tak boleh. Balik. Bila balik ni, kan, dah lah lepas syak sampai rumah, dok kira pula keluar masuk. Pasal esok nak buka buku baru pula untuk esok. Jadi kira sayup tidur. Apa sayup tidur macam tadi saya sebut. Mana dah nak semayang subuh. 5 waktu tuan. Ya Allah. Dia kita buat contoh tu. Apa dia tu? Sibuk dengan perniagaan dia. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, dengan rumah yang kamu bina. Sibuk dengan kekayaan, dengan rumah ya Allah, dengan taman ada dalam rumah tu, dengan pintu pagar, adalah satu besar pintu pagar tu, jauh. Memang kalau panggil kat pintu pagar tu tak dengar lah. Kan? Pasal apa? Jarak dengan pintu pagar tu jauh. Lepas tu pula kalau kata rumah tu tak ada lah jauh dekat-dekat pun dengan batu blok. Tutup rapat. Kan? Campur dengan tirai cantik dengan cermin gelap. Panggil macam mana? Tak dengar. Lain kalau rumah papan ada lubang-lubang, memang terkah mereka dengar. Kan? Jadi ada yang sibuk dengan rumah, pasang pula ya Allah sepanjang dinding luar tu penuh dengan aircon. Apa tu? Dia kata macam mana nak pergi surau? Aku pindah masjid, aku kira-kira tak banyak dengan rumah kita.
Tu dia kira yang aircon rumah dia banyak daripada masjid tak mai dah. Kan? Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 24. Jadi ujung tu Allah Ta'ala kata apa dia? Kalau kesemua tadi tu, dia lebih kasih daripada Allah dan Rasul. Ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabil. Jihad. Kan? Dia tak pandang. Dia tak nampak bahawa perjuangan Islam itu tak perlu. Kan? Dia ambil berat. Kan? Yang dia ambil berat pada, dia ambil berat soal perniagaan dia, soal pekerjaan dia, soal pasangan dia, anak bina, harta benda dan sebagainya. Ini semua yang 8 tadi tu. Maka Allah Ta'ala kata, tunggu, fatarabbasu, tunggu kamu. Sehingga Allah Ta'ala turunkan azab. And wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang fasik. Mereka ni orang-orang yang fasik. Ada 8 perkara yang Allah Ta'ala sebut. Yang kita sebut tadi tu, kan, seperti pesanan Abu Sulaiman ni, dia punca daripada, punca tak kasih kepada Allah. Kalau kasih kepada Allah Ta'ala, bukan yang ni saja, bahkan kita tengok ayat tadi tu, 24, surah Taubah, bukan ada 3 seperti mana yang disebut oleh Abu Sulaiman ini. Dia kata ahlin wa malin wa waladin. 3 tu kan. Bahkan ayat ni kata apa? Sampai 8. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Kira balik ada 8. Kan? Jadi 8 ni boleh tak kita nak kasih? Boleh, lepas kasih Allah, Rasul dan perjuangan kita. Baik.